Duit RM10,000 jika dibiarkan dalam KWSP selama 30 tahun, jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nilainya nampak besar bagi siapa yang tidak faham tentang time value of money atau bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas tersebut. Tetapi bagi siapa yang tahu, nombor itu langsung tidak mengujakan. Pertambahan nombor itu sebenarnya tidak menambahkan kekayaan kita. Bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun yang lalu, tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015, ringgit jatuh lagi 35% setahun. Jika anda ada RM10,000, ia masih kekal RM10,000. Tetapi hakikatnya kuasa beli sudah jatuh 50% dan 35% dalam masa 1 tahun. Orang kaya tidak menyimpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas. Mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta yang bertahan nilainya seperti simpanan hartanah, tanah yang mendatangkan hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan. Dan untuk bajet yang tidak terlalu besar, simpanlah dalam emas. Apabila anda menyimpan emas, anda tidak perlu bimbang lagi tentang kehilangan kuasa beli tersebut. Bukti mudah. Zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang, selepas 1400 tahun, 1 dinar masih lagi boleh beli seekor kambing. Bermakna 1400 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan. Ini kan pula hanya 30 tahun. Bagi yang ingin mengalihkan simpanan jangka panjang anda dalam emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya. 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.